Beli emas secara ansuran kira berhutang ke tak sebenarnya? Ramai yang salah faham tentang kaedah EPP atau Easy Payment Purchase di Public Gold. Konsepnya macam ni. Harga emas yang kita pilih akan dikunci terlebih dahulu. Kemudian, kita buat bayaran ansuran contohnya selama 6 atau 10 bulan. Sepanjang tempoh itu, emas belum lagi diserahkan. Kita hanya akan terima emas selepas bayaran habis dibuat. Sebab itu, ia berbeza dengan hutang biasa. Namun, ada perkara penting. Komitmen bayaran mesti konsisten setiap bulan. Jika gagal bayar, biasanya ada penalti seperti yang akan ditetapkan dalam perjanjian. Kalau tuan-puan tak mahu komitmen bulanan, ada pilihan lain iaitu account gap. Yang mana dengan account gap ni, kita dah boleh simpan emas ikut bajet, dah boleh simpan emas tanpa komitmen, dah boleh simpan emas tanpa penalti dan kita boleh keluarkan emas fizikal. Matlamat sebenar bukan berhutang dengan emas, tetapi membina simpanan secara disiplin. Jadi, kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak menyimpan di Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru yang berada dalam video ini ataupun boleh follow dan DM saya. Saya akan guide tuan-puan step by step.